Ternyata Imu masih ada form yang lain, dan siapa sangka Luffy kini sembuh setelah serangan fatal dari Imu sebelum ni. Baik, spoiler chapter 1191 dah keluar, jadi jom kita review sikit. Chapter ini bakal bermula dengan tampilkan Gaban yang berdepan Imu yang kini berubah ke form baru, menjadi lebih besar, mempunyai 4 tanduk dan kedua-dua tangannya bertukar menjadi hitam. Imu mengakui kekuatan Gaban dan menyebut bahawa dia sepatutnya menghapuskan Gaban bersama Rocks sejak insiden God Valley lagi. Walaupun Gaban kehilangan sebelah tangan akibat serangan Imu sebelum ni, dia masih mampu melawan dan meminta Luffy membawa krunya keluar dari Elbaf. Tetapi Luffy enggan berundur. Ketika Imu bersedia membunuh Gaban dan Luffy, Hajruddin tiba-tiba muncul dan menumbuk Imu sehingga terpelanting. Walaupun pada ketika itu aura demon Imu turut mula mempengaruhi Hajruddin, Gaban turut menyuruh Hajruddin melarikan diri. Tetapi Hajruddin menolak dan berkata dia tidak akan pernah tunduk kerana walaupun dia mati, Loki masih ada. Selepas itu, Loki akhirnya muncul dan tanpa diduga Luffy pula kembali pulih selepas memakan makanan yang disimpannya sebelum ni. Kemudian Luffy, Loki dan Hajruddin bergabung menyerang Imu menggunakan teknik Gokoku Sovereignty atau Sovereignty of the Three Generals kepada Imu, dan chapter tamat begitu sahaja dan minggu depan break.